Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam malam minggu. Esok dah start masuk office, start bekerja kan. Tapi pada malam ni insyaAllah lah kita try buat dalam masa berapa lama Cik Tan kita nak ambil masa? Kita ambil dalam masa 1 jam je, tak lama Satu sebab jam lah Okay, insyaAllah kita punya training, online training ni kita akan cuba habis dalam masa 1 jam. Jadi dalam masa 1 jam ni saya minta anda semua bagi tumpuan kerana malam ni kita masih lagi dalam training untuk page. Dan saya percaya mungkin anda pun dah start ada page sendiri di Facebook. Nanti kita boleh sharekan dekat dalam group online supaya kita boleh support each other. Okay. Dan tanpa membuang masa lagi, saya nak mempersilakan Cik Ta untuk meneruskan training pada malam ini. Silakan Cik Ta. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Coach Rosita. Sekejap, saya tutup dulu satu. Nak kena tutup satu lagi. Berdengung. Hmm. Okey. Okey, perkenalkan saya Coach Rosita daripada Johor Bahru. Okey, malam ni kita tak nak stres-stres sangat ya. Kita nak santai-santai. Dalam masa yang sama, anda boleh bertanya dan standby ya kalau boleh ya. Kalau dah ada handphone dengan laptop, sebab apa? Anda boleh gunakan satu untuk dengar daripada Zoom dan satu lagi anda boleh terus direct praktiskan daripada anda punya handphone. Okey, sebelum kita mulakan untuk majlis malam ni, kita mulakan dengan bacaan alfa dah gagap dah hari ni. Baik, okey. Kita bacaan mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nasyurul ladzina yuwaffawna alaihim. Amin. Okey, malam ni kita nak santai-santai. Ah, okey, Waalaikumsalam. Bu Megawati daripada Andabas Indonesia. Wah. Okey, walaupun di Indonesia sekalipun sebenarnya anda boleh gunakan page ini untuk mencari pasaran di Malaysia. Okey? Okey, jadi kita di mana pun walau kita berada, yang pentingnya kita bermula dengan page kita yang ada. Hari ini kita akan bercerita kita macam mana kita nak buat page, macam mana kita nak dapat prospek dengan percuma saja, kita tanpa membayar. Okey. Untuk kelas hari ini kita nak santai-santai. Anda buka anda punya laptop ataupun anda punya extra handphone lagi satu. Pergi dekat anda punya Facebook terus. Sebab apa? Pertama, kalau nak buat page ni, anda kena ada Facebook. Kedua, anda akan belajar yang tak ada page tu, belajar buat page malam ni, okey? Dan nanti dalam masa seminggu ni, anda kena praktiskan terus. Jadi minggu depan, kita akan ada kelas yang lain pula. Kita tak ada setiap minggu kelas yang sama aja. Jadi minggu depan kita akan belajar kelas yang lain. Itu tertakluk pada Tuan Eddie nanti akan beritahu. Okey, kita akan buka slide dulu ya. Ni slide. Okey. Hmm. Okey, kita nak buka slide dulu. Nampak tak slide yang tertera ni? Tak apa, anda boleh bercakap, anda boleh buka suara, anda bercakap sebab kita nak tahu anda nampak ke tak kita Boleh, punya slide. boleh. Boleh, okey. Yang pertama anda ada slide, okey, anda ada Facebook kan? Semua orang yang kat dalamnya dah ada Facebook belum? Ada. Dah ada. Okey, kalau semua dah ada senang. Okey, yang pertama anda pergi dekat anda punya personal Facebook. Anda pergi dekat personal Facebook anda ya. Okey. Sekejap. Anda pergi dekat personal Facebook. Okey. Pergi pada personal Facebook.
Nampak macam ni, macam Cik punya ni, Cik Supergrade Johor. Sebab Cik dulu Johor, jadi Cik letaklah Supergrade Johor. Okey. Kemudian anda nampak tak dekat bahagian kolom yang kat bawah sekali tu, anda akan nampak halaman. Kalau ada orang gunakan bahasa Melayu, dia tulis halaman. Bukan halaman rindu ya. Halaman. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris tu, page. Tapi kita ni sebut perkataan putih, dia slang sikit. Ada bunyi, asal ada bunyi, okey lah. Okey, anda pergi dekat page tu. Okey. Nampak tak masing-masing ada tak nampak dekat anda punya page tu? Ada ke ada? Ni syok masa tengah belajar ni. Okey, anda pergi pertama dekat page anda. Pertama anda pergi dekat page ni. Okey, anda pergi kat sini. Kemudian anda nampak tu ada garisan 3 sebelah kanan di atas tu. Okey. Tekan. Anda nampak dekat sini. Page kat sini. Anda pergi dekat bawah yang ada crate. Crate dia tulis. Ada yang sedang buat tak? Ke dah semua dah ada page ni? Ada sedang buat ke? Itu buka di Facebook ya? Ya, buka di Facebook, Bu. Dekat Facebook. Facebook buka profil atau gimana nih? Pergi dekat yang ada dekat bahagian atas kanan tu, ada nampak 3 garis tu. Ada nampak tak 3 garis tu? Dekat bahagian kanan tu. Okey, dekat atas ni, nampak ni. Dekat atas ni, dekat kita punya ni, ada nampak tak? Kita klik kat sini, dia akan keluar dekat sini page. Kalau bahasa Malaysia, halaman. Kalau Indonesia, saya tak tahu, Bu. Maksudnya Facebook kita buka profil kita dulu ya? Kita kena buka kita punya yang personal dulu. Bila kita ada personal Facebook, baru kita boleh gunakan buat page. Sebab apa? Kalau anda gunakan anda punya personal Facebook untuk buat iklan, selalunya anda akan kepenatan. Kenapa saya orang tak ada nak like saya punya? Kenapa ya orang tak ada nak apa nak PM saya? Sebab selalunya Facebook kalau personal dia akan block anda punya, dia akan hide anda punya iklan tu. Sebab itu kita perlu kat page. Okey, itu seterusnya. Kemudian kita pergi dekat page tu, kita pergi dekat create. Create kat sini, buat CREATE ni, create kat sini. Okey, kemudian kita akan dapat sama ada personal profile atau pergi public page. Anda kena pergi kat public page ya, jangan klik dekat personal profile. Kalau anda klik kat personal profile, kemudian ada buat lagi iklan dekat personal profile yang ni, yang kedua ni, iklan anda punya Facebook tu, dah tak sampai seminggu, dia hilang terus tanpa dikesan. Sebab benda tu berlaku pada diri kita. Kita punya Facebook yang dah sekian lama, terus silap buat person, masa tu baru belajar lah nak buat public page ni kan. Pergilah buat personal profile kau, seminggu habis semua hilang. Gaib, tak ada dikesan. Okey, jadi kena ingat jangan pergi kat personal profile, pergi dekat public page. Okey, ada soalan ni, sekejap kita baca. Anda ni dah ada, yang Ifuzidin dah ada. Yang belum ada, antara ramai-ramai ni, ada siapa yang belum ada lagi? Ada antara 16 orang ni. Ada yang masih belum ada page. Cakap je, jangan malu-malu. Kalau malu nak bercakap, anda boleh type dekat komen tu. Baru kita dapat baca apa masalah yang anda hadapi untuk buat page. Okey. Elok tu hujan-hujan untuk jalan rebok ke apa ke? Hujan, jalan kenapa? Aduh. Okey, anda pergi next ya. Anda pergi next, anda letaklah nama. Okay, contohnya, kalau yang dekat Indonesia ni selalunya,
Letaklah, anda tak kisahlah anda kat Surabaya ke mana. Nama page tu tak kisah anda letak. Tapi kalau buat iklan tu selalunya akan boleh iklan di Malaysia. Sebab apa? Buat masa ni Indonesia tidak boleh terlalu nampak sangat untuk iklan produk ST9 ni kan. Jadi biar iklan kat Malaysia, carilah kawan rakan kita. Jadi nanti masa kita nak iklan tu, kita boleh type negeri mana yang kita nak. Kalau kata Perak ke Johor ke mana-mana, di situ boleh semua. Walaupun kita di Indonesia, tapi kita nak cek market pasaran di Malaysia, kita boleh masuk letak nama negeri-negeri mana. Okey, letaklah super grade Perak. Letaklah negeri ataupun anda punya daerah macam kita Johor Bahru. Okey, Johor Bahru. Supaya apa? Bila type super grade, orang akan cari super grade, super grade, super grade kat mana? Pontian, Pasir Gudang, Perak, Kedah, ke mana? Orang akan type kat situ. Okey, macam ni kita masa tu buat page ni kita letak super grade Melaka. Sebab kita dah ada sendiri punya page. Jadi nak buat kelas ni kena create lagi satu page lah. Okey, kemudian pergi next. Okey, type kat sini kita letak apa? Health and beauty. Kesihatan dan kecantikan. Kerana orang akan cari produk ni di tempat kesihatan dan kecantikan. Okey. Bila anda dah create your page ni, jadi anda kena isi kolom-kolom yang tertera ni. Macam ni semua anda kena isi. Kalau anda tak isi nanti, dia tak akan nampak. Okey, kat sini anda kena isi apa? Promote your product or service. Okey, kita klik kat sini. Promote produk kita. Kalau kita ni orang yang jenis suka buat live, kita type dekat bawah tu. Create content and connect with fun. Okey. Ni, kita type ni. Komen lah, cakap santai-santai, cakap dengan kita baru kita nampak apa masalah yang anda nak buat page ni. Okey, masukkan contoh letaklah macam tagline anda apa? Jihad ekonomi, jihad kesihatan, jihad ekonomi, letaklah dekat bio ni. Kalau ada orang cakap apa? Tubuh sihat, jana income, macam tu. Itu dia namakan bio ni. Bio ni anda kena isi lah. Anda kena isi dengan ayat yang spontan. Contohnya, kemam-kemam sihat-sihat. Cari-cari cantik-cantik. Apa boleh. Semua boleh. Okey, kemudian ada email. Email dan website. Website ni, buat masa ni anda tak ada website. Anda guna company punya website. Letak je kat situ. Supergrade International. Letak je. Kemudian email, nombor handphone dan location anda. Tapi location ni kalau boleh hide kan. Jangan bagi alamat rumah yang penuh. Sebab apa? Langkah keselamatan. Sebab kita buat bisnes ni kat rumah kan. Bukan kedai. Okey. Kita kena letaklah Pasir Gudang. Lepas tu Johor Bahru. Dah. Itu je dengan postcode. Jadi lah. Macam Melaka ni. Nombor telefon tu penting. Sebab apa? Nombor telefon ni untuk orang call kita. Untuk orang WhatsApp kita. Okey, kalau kat sini kita nak buka kedai kita apa? Letak je 24 jam, tak kisah. Bukan ni tapi bukan maksudnya kita hadap handphone 24 jam. Always open setiap hari. Jadi orang tahu nampak kita punya iklan. Okey. Nah, ni kan dah siap. Okey, letak kalau boleh letak wajah anda sedang pegang produk. Untuk orang nampak yang kita ni adalah yang sebenarnya. Kadang-kadang jangan letak gambar bunga, letak gambar kapal, letak itu. Macam mana orang nak yakin dengan apa yang dia orang nak beli dengan kita nanti. Jadi kena letaklah gambar produk. Lepas tu background dekat belakang ni kan ada banyak katalog-katalog yang pasal produk tu. Letak dekat belakang tu. Okey, tengok ni Cita letak apa? Pegang produk. Situ. Tak apa, nanti dia boleh tukar-tukar gambar. Apa yang anda rasa nak tukar je. Anda perasan tak? Daripada anda punya kawan dekat Facebook personal tadi, ada 5,000 orang. Tetapi untuk page ni, hanya boleh klik 1,000 orang aja. Jadi anda klik satu, select all. Jadi 1,000 orang tu akan dihantar. Tapi tengoklah ada orang dia akan like. Ada orang dia tak like. Terpulang. Yang penting kita dah invite dia untuk like kita punya page.
Nanti kawan-kawan yang masuk dalam ni, tolong hantar dekat dalam online punya group, anda punya page yang anda buat. Nanti kami akan follow. Kami akan like, kami akan bantu komen. Sebab apa? Kita bekerjasama antara semua, masing-masing komen dan like page masing-masing. Kita ada nampak ada beberapa orang dah buat page, kemudian dia orang gerak macam tu, dah nampak dah. Sebelum ni tak nampak sangat. Alhamdulillah, tahniah, anda hebat. Nak berjaya kena buat dan bertindak. Belajar, kurang pandai, belajar. Dan terus buat dan terus bertindak. Inilah untuk syaratkan orang. Okey, kita ada follow-follow dekat orang punya page kan. Kita follow. Tak baju dalam dia. Boleh pula. Ya, cerita. Okey. Okey, dekat sini tertera. Kita kan ada like orang punya page kan. Jadi kita pula bawa dia orang untuk like kita punya page pula. Okey. Tengok ni. Tak kisahlah Wawa Zainal ke siapa, langsir lah kalau ada orang je like kita punya pun. Alhamdulillah. Kita buat je. Okey. Kemudian, dekat sini kita kena tekan di sebelah dekat sini, page notification on your profile. Itu perlu. Anda kena on kan. Kalau anda tak on, anda tak nampak. Kadang-kadang ada orang nak PM kita, nak hantar nak pesan messenger kita, kita tak perasan. Sebab apa dia tak ada notification ni kat sini. Okey, lepas tu drone. Ni dah siap. Okey, dah siap macam ni. Sekejap Cikta turunkan slide ni sekejap. Cikta buka daripada Cikta punya Facebook. Sekejap, kita share pada Facebook Cikta. Sekejap Kita akan cuba buka daripada Facebook Cikta sendiri. Sebab hari tu Cikta lupa password. Lepas tu Cikta tak boleh buka. Sekejap Pelan-pelan sikit Cikta. Tak apa, Cikta akan share daripada Cikta punya Facebook. Ya, Cikta buka mana Facebook Cikta ni. Cikta cari Facebook ni. Itu kan. Apa ni, dia cakap putih pula ni. Dia kata tak boleh tukar saiz. Cikta kena cari Cikta punya Facebook mana. Selagi tu Cikta dah masukkan kat dalam ni. Sekejap Sebentar ya, Cikta buka Facebook Cikta. Senang nak tunjuk daripada dalam ni. Suara serak-serak rock. Mana dia? Okey, sebentar Bu. Okey. Ini bisnes di ujung jari. Sita, Supergrade Johor Bahru. Okey. Macam mana ni? Lain pun, slow motion. Sekejap Cikta try jap masuk. Okey. Sekejap. Mana dia? Okey, Cikta share. Nampak tak Cikta punya Facebook tu? Nampak kan? Okey, ni Facebook Cikta yang lagi satu. Kadang-kadang kita tak boleh ada satu Facebook saja. Kita kena standby Facebook lagi satu. Sebab kadang-kadang kita nasib kalau kurang baik, Facebook kita yang lagi satu tu dia terblok terus. Oleh Facebook ni. Jadi kita ada standby lagi satu Facebook yang ada. Okey, Rosita Supergrade Johor Bahru ni dekat sini kan. Tadi saya cakap yang anda cakap tak. Okey, jap. Okey, jadi kan ini tadi. Kita nak cari cuma dia jemput banyak apa? Naiti kan dia jemput abang kena tengok betul apa? Abang suruh dia kontak Dayang dengan Adlan. Betul tak? Kita nak bagi semangat sikit kan, faham tak? So, bila dia jemput abang dalam gedung ni. Mute lah. Okey, ada nampak tak dekat Cikta punya Facebook ni?
Nampak ke nampak? Mana orang semua ni? Sonyak je. Kita ni nak belajar kena berkomunikasi. Janganlah Nampak, sonyak-sonyak. nampak, nampak. Ah. Okey, nanti sekejap Cik Tan ni nak cari mana ni. Okey, kat sini. Ni nampak frame memory set group video kat sini. Nampak tak sebelah? Yang Cik Tan klik sebelah kiri ni. Okey, pergi dekat PAGEA page anda. Okey. Ni Cik Tan punya base-nya di hujung jari. Ini Cik Tan punya page yang kedua. Facebook yang lagi satu. Kita kena standby. Kadang-kadang nasib kita kurang baik. Facebook buat hal. Gaib semua. Jadi kita ada standby satu lagi. Tengok kat sini kita iklan Tengok ni iklan. Jahit tu dia blok ni kita. Kalau dia blok seminggu, 2 minggu, sebulan. Kalau nasib tak baik, hilang gaib terus. Habis semua data lah. Habis dah semua. Sebab tu Cik Tan kalau apa-apa gambar semua sekarang pindah kat dalam Telegram. Buat satu file dalam Telegram personal. Sebab kalau dalam Facebook ni semua kalau nasib hilang mah habis semua gambar hilang. Lepas tu tengok dekat mana awak perasan tak dekat sini share kan. Dekat sini. Ni semua ni kalau kita nak share group apa semua okey kat mana kita dekat buat sini ni bisa hujung jari. Ini kita punya page yang sini. Okey, ini kita punya page letaklah muka kita bisnes di hujung jari jenis income. Kita letak macam tu. Ini page yang dah siap lah. Tapi yang dekat sini kalau boleh selalu banyakkan masuk info-info aktiviti syarikat ke apa dan sebagainya kena selalu. Sebab apa? Kita punya iklan ni sebenarnya dia akan masuk dekat dalam Google juga. Dan tak percaya nanti anda buat lah. Hari-hari ada iklan, anda akan nampak anda punya iklan tu duduk kat dalam Google. Google. Orang putih apa cakap? Google. Okey. Sekarang kita nak tengok kat sini Tengok kat mana ni. Aduh. Slide Facebook online. Jadi kita dah sampai mana? Tak keluar pun. Sekejap. Kita keluarkan satu ni dulu. Sekejap. Sekejap Mana pula hilang ya? Dah ke depan pula dia pergi. Awal benar dia pergi ke depan tu. Sekejap masalah ni. Sekejap apa pula? Allah Akbar. Pergi slide-slide seterusnya. Ni tadi dah sudah kan? Oh ni belum. Yang ni dah kan? Oh ni belum. Sini dah siap. Okey, nampak tak? Nampak ke nampak? Okey. Jangan lupa masukkan nombor telefon anda kerana orang nak terus WhatsApp pada anda. Teruslah masuk nombor telefon. Seperti yang Cik Tan cakap tadi, kalau anda tak ada website sendiri, anda buat Supergrade International punya website. Jangan risau. Orang akan tengok dekat dalam tu. Siapa lagi dah ada no? Okey. Orang ni kata dia nak rekod dulu nanti dia ikut.
Sebab kadang-kadang kita bila pakai handphone satu, kemudian kita nak buat page dalam masa yang sama dalam Zoom ni, memang dia bayar. Sebab tu Cik Tan cakap tadi, sekurang-kurangnya standby satu handphone lagi untuk anda mudah nak terus direct buat. Ini website, email, website Supergrade. Ni website Supergrade. Kalau kita tak ada website kita sendiri, guna website Supergrade. Okey. Okey. Sekejap, Okey, dia kata connect website business account. Perlu. Sebab apa? Kalau anda tak buat macam tu, nanti anda hantar orang nak connect kat mana? Messenger anda tak buka. Lepas tu WhatsApp anda tak buttonkan. Semua yang tertera kat sini anda kena klik. Connect WhatsApp business account, exchange button. Semua kena dia on kan. Okey. Okey. Okey, ni semua dah tertera ya. Ni nanti anda isi lah. Kalau anda suka orang call, letak dekat call now. Kalau tak suka orang call, so send WhatsApp message je dengan Messenger. Okey. Kalau ada lepas tu make easy contact number. Ni add WhatsApp button. Memang kita perlu add WhatsApp button. Lagi satu, kalau kita nak buat ni, kita perlukan business WhatsApp. Okey, tengoklah ni kita kalau Malaysia kita akan klik MY plus 6. Malaysia plus 6. Kalau luar negara plus 15 ke berapa. Tengoklah kita cari kalau Malaysia punya Malaysia lah. Okey, jangan letak Malawi pula. Kita pergi ke Indonesia. Jadi kita letaklah Malaysia. Okey, tu nombor tertera. Dia cara auto nanti kita akan dapat kod daripada kita punya WhatsApp business. Okey. Sebab tu kita perlukan WhatsApp business untuk buat page ni. Kita tak boleh guna WhatsApp biasa. Jadi kalau siapa yang ada guna WhatsApp biasa, tukar pada WhatsApp business. Okey? Supaya page anda dia orang automatic terus link ke anda punya WhatsApp business. Ni. Contohlah kita buat iklan itu kan. Nampak ni kat bawah ni. Nampak sebelah kanan ni. WhatsApp. Jadi orang akan tu direct WhatsApp anda. Tapi syaratnya mestilah WhatsApp business. Kalau ada siapa-siapa kata tak reti nak buat WhatsApp business, mintalah tolong anak ke siapa yang reti buat tu kan. Tolong bantukan buat. Tukar WhatsApp biasa pergi WhatsApp business. Kalau WhatsApp kita punya nombor-nombor yang WhatsApp lama-lama tu, suruh si anak dia dia simpan dalam satu file supaya kita punya WhatsApp lama tak hilang. Okey, ni kan dah complete. Dia dah complete semua hijau. Dia kalau tak complete dia akan ada button merah. Semua bio dah isi complete semua dia dah complete. Okey, ni create X ni tu yang kalau kita buat iklan berbayar baru boleh kita create text lah. Okey, ni iklan-iklan. Dia lah tiap hari yang macam selalu Cik Tan buat iklan-iklan. Tengok macam mana Cik Tan share. Lepas ni kadang 111. Bukan bayar pun, tak bayar pun. Free je. Okey, kalau anda yang mula-mula buat page ni, tak ada lagi grup mana-mana, anda pergi type je lah. Iklan Melaka. Type lah iklan Melaka. Nanti dia akan keluar semua Melaka. Jadi anda copy ayat anda tadi, copy and paste dekat setiap grup yang ada ni. Anda klik join dulu. Lepas tu anda klik copy kat situ. Lepas tu letak gambar, letaklah sekeping gambar produk ke video ke. Anda buat join. Buat dalam 3-4 dulu, rehat. Jangan buat terlalu mendadak. Kejap buat tap. Kejap lagi memang tap, hilang terus anda punya Facebook. Dia kena slow down. Tak boleh terbuat laju-laju. Kalau anda buat dalam 5 grup, kejap lagi rehat dulu. Kejap lagi kan buat lagi. Lepas tu rehat dulu. Satu hari anda boleh buat sampai 50 grup lah. Tapi dia kena siasa rehat. Jangan anda buat laju-laju. Nanti page anda hilang daripada radar. Okay? Kalau hilang dapat balik ke? Dia kalau hilang, kalau dia block seminggu dapat.
Kalau dia block 24 jam dapat. Kalau dia hilang radar terus tak dapat. Kalau buat hilang penat lagi ni. Berat lagi ni. Jadi dia kena hati-hati lah. Sebab tu dia bagi buat jam 5. Kan kejap lagi dalam 10 minit lagi buat lagi 5. Lepas tu kan dah buat 10. Lepas tu stop dulu kan tengah hari kan buat lagi 10. Kan petang buat 10. Satu hari kita kena cari dalam 50 grup yang kita nak join. Grup yang kita nak join tu yang kita kena hati-hati. Sebab kadang tak semua grup yang approve yang kita punya iklan. Dia tendang, dia reject. Kita tengok kalau grup tu iklan kita ditendang, di reject, di remove iklan kita, bermakna kita kena keluar daripada grup tu. Kita tak perlu hantar lagi iklan tu. Nanti kalau dua kali kita hantar iklan juga kat grup tu, nanti dia akan buat komplain dengan Facebook. Dia ingat scammer. Okey ni, tengok ni. Ni yang macam Cik punya lah ni. Dah ada ni semua ni. Ni semua ni dah di-approve untuk yang kita boleh buat iklan. Yang mana yang tak di-approve, dia akan tendang balik. Dia remove kita punya iklan. Ni dah ada lah ni. Ni kita punya. Banyak kan? Tapi itu bukan masa sehari dua buat tu. Berapa hari-hari nak buatnya. Nanti kan buat lagi. Okey, nampak? Ni grup-grup iklan Facebook lah. Kira berapa ramai satu grup tu? Satu grup ada yang 1 juta, ada yang ratus ribu, ada yang 10,000. Satu grup tu. Daerah lah. Daerah. Kita cari daerah lah. Kalau Kota Masai, Pasir Gudang, apa semua. Kota tinggi tu berapa banyak Pekrah. Letuk lah Pekrah. Kalau Pahang, Pekrah berapa Pahang? Pekrah ke Pedah ke? Kampung ke apa ke masuk je semua. Okey. Ni sebab kita nak fokus banyak Johor, jadi kita banyak Johor mana semua Johor. Sebab banyak nak fokus kat Johor dulu. Okey. Ni masa kita buat iklan tadi, kita copy and paste tadi, kita kena letak check in supaya orang nampak kita ni dekat mana. Kalau dekat kita letak Johor Bahru, Johor Bahru lah. Jadi orang nampak. Kalau kata Perak lah. Kalau Kemaman ke apa kan letak je kat situ. Jadi orang akan nampak kita ni duduk kat mana. Okey. Letak ni Johor Bahru. Kalau Johor Bahru lah. Kalau Kampung Pasir Putih lah. Gitulah dia. Lepas tu kita post iklan kita. Nanti kan orang akan hantar WhatsApp kat kita macam ni lah. Hello, can I get more info on this? Sebab apa? Dia nampak iklan kita tadi. Tapi nanti jangan cakap kita, saya dah hantar, tak ada orang nak klik. Anda tak buat button WhatsApp lagi, anda tak tukar anda punya WhatsApp personal pergi WhatsApp business, memang tak dapat. Jadi kena tukar WhatsApp business. Ni okey? Ni tengok. Hello, can I got. Dia sebenarnya potensial yang paling ketara kita nampak yang kita buat iklan tu, buat video. Tak kisahlah video tu pendek ke, gambar 3-4 keping ke, kita buat video. Sebab apa? Bila kita buat video, kita akan nampak berapa ramai orang view kita punya video. Tapi kalau kita buat gambar semata, kita tak nampak berapa ramai orang tengok. Okey, ni. Bila kita setiap hari kita iklan, tengok dia keluar Supergrade International. Yang Cik Ta punya ni kan. Dia akan keluar lah. Kalau macam Kota Tinggi, selalu buat, dia akan keluar. Cik Ta tengok nampak ada berapa orang dah, dia punya iklan dah keluar dekat Google. Jadi jadi senang, orang akan nampak. Nanti kalau orang cari Supergrade mana, dia nak mana, nasib lah rezeki masing-masing kan. Jadi secara tak langsung orang akan nampak dekat Google. Tapi kalau kita guna kaedah dekat personal, orang tak nampak. Facebook akan hidekan kita punya iklan. Tiap-tiap hari buatlah iklan kita. Berapa banyak kita nak hantar ke orang, hantar je. Tengok ni. Ni muka iklan kita kan. Masa ni kan tak ramai lagi orang yang iklan. Lepas ni akan datang ni banyak lah yang bila anda semua buat iklan ni keluar. Dia akan keluar, Facebook ni dia akan keluar terus. Dan kalau kita link ke Instagram, dia akan keluar ke Instagram. Kita klik kat Facebook page, automatik dia pergi Instagram. Itu kelebihan dia.
Betul tak? Ni kan keluar lagi. Ni kan kita punya Facebook ni. Facebook banyak kan keluar masa ni. Akan datang. Tengok dah ramai lagi. Anda punya yang akan naik. Okey, ni semua. Dia keluar kat Google tau. Jadi orang nampak. Kalau rezeki, insyaAllah orang akan kontak kita. Sebab apa? Kebanyakan yang kita dapat. Tu, Tuan Syed. Tuan Syed yang masuk Zoom malam ni. Saya tengok ni. Ada nampak ni kan? Kita ada nampak dia. Dia ni daripada kita punya page Facebook. Kita tak kenal dia pun. Dia pun bukan daripada iklan berbayar pun. Dia daripada page Facebook. Mana Tuan Syed? Yang mana berapa kali kena remove? Keluar grup tu. Berapa kali kena remove baru keluar grup tu. Oh, banyak kali kita kena masa tu kan. Tapi sekarang kita lebih banyak berhati-hati. Nak iklan, contoh kalau kita nak share iklan tu, buat satu klik lepas follow tu. Lepas tu buat, lepas tu kita rehat sekejap. Dalam berapa minit lagi kita buat lagi. Buat dah sampai 50 grup, rehat. Tengah hari baru buat lagi. Jangan buat terlalu mendadak terus. Sebab apa? Nanti Facebook akan fikir kita ni adalah scammer. Okey, contoh ya. Tu iklan Dia ada yang tadi yang ada satu tinggal lah ni. Yang tu dah iklan semua. Dia kan tinggal cerita yang ni. Ada nampak ni Ada nampak ni. Yang nampak yang biru ni. Ni. Ini bila kita dah dapat ramai yang kita dah masuk semua grup. Kita iklan je kat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biru ni semua. Macam ni lah. Okey, nanti itu info Melaka. Yang tadi mungkin anda tak perasan yang sini. Dekat bawah anda punya iklan tu, dekat share now ni. Anda nak pergi story boleh, nak pergi terus ke WhatsApp, hantar link boleh, nak pergi group boleh, Instagram boleh. Semua boleh. Ni nampak group. Dekat group ni yang kita cakap ni tadi. Group, klik dekat group ni. Dia akan keluar macam ni. Yang kita dah buat tadi. Lepas tu, dah kita klik lah 10. Dah klik 10. Sekejap lagi kalau boleh catat dekat tempat anda punya kertas lah. Ambil satu kertas A4 hari ni buat apa iklan sampai mana 10. Klik. Lepas tu sekejap lagi kat mana pula Taman Air Biru. Lepas tu buat sampai 10. Klik. Sebab apa? Jangan hantar berulang-ulang kali tempat grup yang sama. Nanti iklan anda kena remove. Okey, itu semua dah ada kan? Ni semua iklan macam mana cerita dekat sini. Okey, itu semua iklan dia. Dekat sini tiap hari buat, pagi-pagi buat. Sebab apa dah? Selalunya Facebook ni pagi buat. Dia selalu tak nampak dia akan nampak tengah hari atau petang. Jadi bila tengah hari buat, dia akan nampak petang atau malam. Begitulah selalunya Facebook ni. Jadi buat hari-hari. Alhamdulillah kita dapat kebanyakan orang-orang yang melalui pada Facebook page yang kita viralkan tu. Sebab apa? Kita nak bayar Facebook Ads kan, nak bayar upah lagi. Lepas tu nak dia buat satu hari RM10, RM20 duit lagi kan. Yelah kita yang mana-mana baru menapak kan. Lepas tu kita nak kena rajin-rajin hari-hari. Itu dia kata bisnes di hujung jari. Kebanyakan prospek-prospek kita 90% adalah semua daripada online. Memang yang tabur macam kawan-kawan tu ada sikit-sikit little-little kawan-kawan yang follow kita. Tapi yang daripada orang yang kita tak kenal tu Alhamdulillah. Yang lain yang join tu pun kita tengok pun ramai juga macam Tok Lan. Tengok Tok Lan daripada TikTok. Mana tahu akan datang Tuan Edi cakap pada online dia akan panggil Tok Lan pula buat untuk daripada TikTok pula. Semua ni masing-masing ada kepakaran dia orang masing-masing. Kita bahagian Facebook. Tok Lan dia memang pakar daripada TikTok. Macam mana daripada TikTok dia boleh dapat prospek yang join. Jadi kesimpulan sini, bisnes kita adalah di hujung jari. Cik Syahal pun dia kebanyakan dia dapat prospek pun melalui online. Betul. Kalau hari-hari buka kedai, hari-hari pagi-pagi. Kalau kita malas nak buka kedai, memanglah kita tak dapat apa-apa. Kita kadang-kadang tak ada masa nak pergi jumpa orang sana, jumpa orang sini. Kita ada masa dekat handphone. Guna handphone anda, manfaatkan. Guna page, buat page.
Kemudian share kat grup, kami akan komen and like anda punya. Kita saling-saling membantu. Dan kemudian hari-hari buatlah 100, 200. Kita selalu buat je satu hari dan 200 lah. Buat masa ni. Nanti akan datang tambah lagi. Tak apa. Ibarat kita menebah flyers. Kita nak tebah flyers 1000 satu hari, larat tak? Tapi dengan Facebook ni, dengan satu grup aja, satu grup tu ada 10,000 orang, 5,000 orang. Ada grup yang grup Facebook dapat 200,000 orang. Tak ada yang mustahil. InsyaAllah sampai masa. Kalau orang kata confirm akun, insyaAllah. Okeylah, setakat ini kita mentangkan untuk belajar PACE ni, kita pun ada rekod. Jadi kalau anda nak tahu nanti PM je kita. InsyaAllah kita akan ajarlah. Ada orang dia suka personal dengan kita kan. Tak kisah. Yang penting kita belajar. Kita kan semua satu misi, satu matlamat dalam super grade. Okey, terima kasih. Mana tu Eddie? Hilang. Tu Eddie hilang. Okey, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Puan Cik Ta ya kerana sudi mengajar kita tentang bagaimana kita nak buat perniagaan secara online pada malam ni. Okey, sebenarnya kalau kita nak buat bisnes online ni selalunya kita kena bayar kan. Tapi hari ini Alhamdulillah ya Cik Ta bermurah hati nak ajar kita bagaimana dengan handphone kita boleh jana pendapatan. Jadi kalau kita tengok kat sini tadi, okey, dia tak susah. Cuma kita kena mulakan. Kalau kita macam tak faham, kita boleh tanya pada anak kita, kepada suami kita atau sebagainya. Tapi kalau apa yang saya lihat sebagai upline pada Cik Ta, sebenarnya saya boleh katakan 90% ya sale Cik Ta sebenarnya daripada online. Dan yang saya sangat-sangat kagum lah. Okey, Cik Ta bukan saja boleh sale produk ya, tapi dia juga boleh cari orang yang nak buat income. Dan dia bukan saja boleh close satu set, dia boleh close 3 premier. Okey, secara online. Jadi sekarang ni, okey, saya naklah kalau boleh dalam minggu ni, siapa-siapa yang ada dalam kelas pada malam ni, okey, belajar siapkan page tu tadi. First sekali, siapkan page. Lepas tu, tukarkan kita punya WhatsApp business, WhatsApp tu kepada WhatsApp business. Sebab kalau kita buat page tapi tak ada WhatsApp business, pun tak berguna. Jadi kita kena tukar. Okay, lepas tu kita tengok pula bahan-bahan apa yang kita nak input dalam kita punya page tu. Sebenarnya kita bertuah juga sebab Cik Ta memang ada banyak ya kita panggil copywriting. Copywriting yang kita cuma boleh yang perlu copy saja. Tukarkan nombor telefon kat situ. Okey, tukarkan dan kita copy page, hantar dekat kita punya page tu tadi. Semuanya dah siap kat sini sebenarnya. Cuma kita nak buat atau tak nak buat je. Okey, jadi nanti pada minggu hadapan bila anda dah bersedia kan, okey, kita akan minta Cik Ta tunjuk pada kita bagaimana pula cara nak closing sale. Maksudnya kalau contoh orang tu tanya program ni apa? So dia dah berminat. So macam mana cara Cik Ta dia boleh closing orang yang bertanya tu tadi. Ini pun satu cabaran yang paling besar lah sebenarnya kalau kita buat online ni. Selalunya orang tanya tapi kita susah nak close. Jadi kita naklah pada minggu depan kalau boleh Cik Ta akan ajar kita macam mana cara nak chase sale dalam masa sama closing sale. Tapi minta harap sangatlah semua yang ada dalam ni ya. Cik Hafizuddin ya, Cik Azida, ramai lagi kawan-kawan yang kat sini ni. Okay, siapkan punya Facebook page tu tadi. Dan siapkan juga bisnes WhatsApp. Jadi supaya ilmu yang kita belajar yang Cik Ta bagi pada kita pada malam ni tidak sia-sia. Okey, saya rasa itu sajalah untuk malam ni. Cik Edi pun saya rasa ada hal.
Tak apa. Jadi kita selesaikan di sini. Terima kasih Cik Ta banyak-banyak. Sama. Boleh Cik Ta Okey. minggu depan ajar kita? InsyaAllah kita akan belajar macam mana kita nak buat closing melalui online, on call dan juga on voice suara. Kadang-kadang tak semua orang yang suka kita nak call dia. Jadi kita secara kesimpulannya kita gunakan voice suara tu lagi bagus daripada kita typing. Typing ni dia tidak merusukkan dalam kalbu seorang tetapi kita gunakan voice suara tu orang tu tahu dia. Tak apa Cik Ta. Nanti Cik Ta ajar pada minggu hadapan. InsyaAllah Tak payah minggu ajar pada depan. minggu ni. Okey, ni ada satu soalan. Dia Berapa kali tanya, kau terima? berapa kali, ni Cik Hafizuddin ya, berapa kali kena remove baru kita keluar daripada grup tu? Kalau bolehnya, sekali dua kena remove je dah boleh keluar dari grup tu. Jangan buat sampai 3-4 kali. Nanti kita punya Facebook kita page tu kena suspended. Oh, dia akan report spam ya? Dia akan report spam. Jadi kalau kita Okey. tu dah keluar daripada grup tu, memang ibarat kita ni sebenarnya page ni kita ada, bila kita buat iklan-iklan tu sebenarnya ibarat kita guna flyers. Kita menebar page kita punya iklan tu ibarat kita menebar flyers. Tapi kena dah dengan doa. Jangan pakai hantar je, kita kena doa. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim. Semoga kau buka hati orang-orang yang membaca ni, ya Allah. Dengan izinmu, kau hantarlah orang yang nak beli produk ni, orang yang nak buat bisnes ni, yang mencari peluang, ya Allah. Kita kena dengan doa, jangan pakai hantar kosong. Kita kena ada dengan doa sekali. InsyaAllah, kita buat je lama-lama. Maksudnya kat sini Cik Ta kata kita kena gabungkan lah. Doa. Usaha mesti, tapi doa tu wajib. Wajib minta pada Allah Ta'ala. Sebab kita kan buat benda yang kita kata online tak nampak. Kan digunakan frekuensi hati kita. Jadi kita perlukan doa lah. Setiap kali kita send tu berdoa pada Allah Ta'ala supaya orang yang tengok kita punya page tu berminat nak bertemu, nak bercerita, ambil tahulah pasal bisnes kita ni. Okey, saya rasa cukup tu saja. InsyaAllah kita akan berjumpa semula minggu hadapan. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni dan terima kasih banyak-banyak pada Cik Ta. Okey, jumpa anda semua di puncak kejayaan. Amin. Terima kasih Cik